Kalau kau tengok sofa ni, dia dah kotor tau. Sofa ni daripada IKEA aku beli dulu. Menyesal aku beli warna coklat macam ni. Cerah sangat. So bila air tumpah ke, kita duduk menekan abuk-abuk terus hitam macam ni. Padahal yang tumpah tu air kosong je. Ya ke air kosong? Ke air mazi Yelah, sebab anak aku suka makan atas kursi ni. So banyak tumpah, sebab tu dia hitam. So hari ni aku nak cuci sofa ni pakai vacuum cleaner ni daripada Paris Made. Yang ni model lama ni. Dah lama aku tak pakai mesin ni. Dah berhabuk-habuk dah pun. Sekarang dia dah keluar model baru. Model baru supposed to be lagi padu lah daripada ni. Jom kita try model lama ni. Masih boleh cuci ke tak? Sebab kotoran dia ni dahsyat juga ni. Kalau kau beli vacuum daripada Paris Made ni, tak kisahlah model yang baru ke model lama ke, dia akan ada dua tangki. Satu tangki sabun, satu lagi tangki air kotor. Macam yang ni, yang kecil ni tangki air sabun. Yang besar ni tangki air kotor lah. First of course, kau ambil tangki air sabun ni. Kau isi sabun sampai level maksimum ni. Kau pakailah sabun pasal baju pun okey. Nak lagi proper, pakai sabun fabric tu. Tapi mahal sikit lah. Daripada isi sabun ikut level dia, kau boleh pasang balik kat sini. Snap sampai dia betul-betul snap. Macam tu. Kalau kau tahu dekat kepala vacuum dia ni ada berus kat sini. So kau boleh sental lah kotor-kotor kat sofa kau tu, kat katil ke kan. Untuk cuci seat kereta pun boleh pakai ni. Bumbung kereta ke kan. Dekat sini ada tempat sedut air dia. And then trigger ni bila kau tekan, dia akan keluar air sabun kat sini. Air sabun yang kau isi tadi tu. Cara nak guna dia mudah je. Kau tekan button on lama-lama atas ni. Lepas tu kau tekan trigger ni untuk sembur air sabun. Sembur dekat tempat kau nak cuci tu. Sambil sebur tu kau bolehlah gosok sambil sedut air dia. Senang je nak guna dia, Mat. Dah gosok pakai air sabun, lepas tu sedut balik air dia. Bila dia ada penyedut macam ni, cepatlah kering sofa korang. Kalau kau tengok dia sedut air dia kotor, Mat. Kau tengok kat sini air dia kotor gila kan. So senang ada benda ni kat rumah. Kau tengok air terkumpul dalam ni, kotor kan. Itu yang tak nak tu, geli, Mat. So kau boleh cuci kau punya tilam, kau punya sofa, kau punya kursi kereta tu pakai vacuum ni je. Wajib ada satu benda ni kat setiap rumah. Harga tak mahal mana, kau boleh check kat link bawah tu.